Tapi kalau dari segi dah buku dan catatan, contoh Atesa Silah, Hikayat Marumawangsa mengatakan Tuan Guru ni, Syekh Abdul Qadir Khubairi ni, dia main dengan niat yang baik, maka disambut dengan baik juga di istana. Dan ketika itu kata dia beri izin kepada Tuan Guru ni untuk bermasyarakat, untuk nak mengembangkan sayap dan nak berdakwah. Dan ketika itu juga dia melihat kata tentang apa ajaran agama Islam itu berkembang. Barulah Firaun ni tanya pada Syekh Abdul Khubairi ni, apakah ajaran yang kamu bawa? Oh, ajaran aku adalah ajaran yang hak, iaitu yang satu, yang penuh dengan kebenaran. Banyak cerita lah, tadi saya ringkaskan dalam benda tu. Maka kata Firaun ni berminat nak ambil tahu, maka dia belajar dulu, dia bagi faham dulu. Bagi pelajar faham dulu apa benda tak boleh, apa benda boleh. Itu dalam segi manuskrip menceritakan benda tu.